semakin canggih, tidak semua tahu ke mana arah teknologi di tangan. Tetapi hati masih kosong tanpa ilmu. Dani, kenapa kamu nampak murung sangat hari ini? Tak faham lah. Baca buku pun bosan. Menariklah belajar kat kelas Cikgu Au ni. Ada game, ada TV. Teknologi memang memudahkan kita dan belajar pun mudah. Weh, jom join TV PSS dengan Cikgu Au ni. Boleh juga. Jom. Hai, saya Daniel. Hai, saya Aiman. Selamat datang ke TV PSS SK Pematang Sintok. Cikgu, apa pendapat cikgu mengenai penggunaan teknologi dalam PDP? Pada pendapat cikgu, penggunaan teknologi dalam PDP adalah sangat membantu murid dalam pengetahuan kerana daripada penggunaan teknologi itu, murid diberi info yang menjangkaui benda yang murid yang kurang faham di dalam kelas. Jadi penggunaan teknologi juga akan mendorong murid untuk rasa semangat dan lebih seronok dalam meneroka apa yang dipelajari pada hari tersebut. Cikgu, apa pendapat cikgu mengenai penggunaan teknologi dalam PDP? Good morning. Penggunaan teknologi dalam PDP sangat berkesan for both side, teachers and also student. Bagi guru, ia macam tak perlulah murid depend sangat untuk guru untuk membuat sesuatu kerja. Murid boleh mencari bahan atau ulang kaji secara online, secara Google macam tu, dan mereka dapat mengakses banyak bahan. Dan untuk teachers pula, guru pun boleh mendapat banyak bahan bantu mengajar daripada online, and then boleh menggunakan kaedah PDP dalam kelas. So, PDP in class using technology is very useful. Thank you. Terima kasih cikgu. Cikgu, apa pendapat cikgu mengenai teknologi semasa PDP? Ia juga untuk memudahkan guru-guru lah. Di mana murid tak payah tunggu cikgu belajar. Di mana cikgu hantar dalam WhatsApp je kan? Ya. Dalam WhatsApp tu cikgu bagi kerja, kamu buka dan boleh buat. Simple kan? Lepas tu cikgu hantar link-link ni kamu buka kan? Itu teknologi lah. Itu saja. Terima kasih. Cikgu, apa pendapat cikgu tentang teknologi semasa PDP? Menarik minat murid. Murid suka dengan teknologi ni. Sebab semuanya di rumah sekarang ni ada handphone sendiri. Jadi saya rasa kalau PDP tu menggunakan teknologi, saya rasa murid lebih minat lagi berbanding dengan menggunakan cara konvensional. Kalau cikgu cakap kat depan je tak ada paparan teknologi pun tak menarik juga. Jadi cikgu, teknologi ni pentinglah untuk masa kini. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Kami bukan sekadar pengguna teknologi, kami pencipta masa depan. Mulia hati, teknologi memperkasa generasi.